videos to make to clear up all the mess up. I don't have any fucking backup account. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Boleh cakap dengan King Koko ya? Siapa ni ya? Saya Suhaizah Rawati. Okay. You kat mana sekarang ya? Saya tengah meeting. Oh, you tengah meeting. Sibuk ke? Ya, 5 minutes boleh lah. Sebab tengah take 5 sekarang. Okay. Kejap ya, kita punya CEO nak cakap dengan you tau. Okay. Saya sambungkan. Hello. Dato'. Ya, apa boleh saya bantu? This month, busy tak? This week saya akan terbang ke China. Tapi dalam weekend lah. Khamis baru free. Okay, actually my company nak release new product tentang kamus. So kita nak deal dengan you lah untuk jadi duta e-kamus. Pergi luar negara pun you boleh guna e-kamus ni dengan menggunakan suara sahaja. Okay. Jadi I nak guna cara you bercakap. Contohlah book. So I nak suara you book. Okay. Faham tak? I faham. Alright. Boleh tak I nak try sikit cara you untuk bercakap? Okay. Anything ya? Anything. Book, buku. Cat, kucing. Tree, pokok. I dah tak boleh fikir. Boleh tak you buat you punya koko lagi? Sebab I jarang interview dalam telefon. Oh ya ke? Sebab kalau you tak guna slang you, macam mana? Dia macam kurang Can we try one more? Okay, you give me what? You boleh sebut R. R tu susah sikit. Okay, kita try dengan R. Refrigerator, discrimination. Discrimination. Diskriminasi. Refrigerator. Refrigerator. Seperti ais. Yes. Alright lah. Satu lagi you boleh sebut tak? Radio. Radio. Hot FM. Oh my God! Jahat sangat. Tak kira macam-macam mana pun, kami cuma nak bagi tahu yang King Koko, awak adalah mangsa Panggilan hangat. Hot FM.